Melaka ni signifikan sebab kalau kita tahu sejarah Melayu, pembukaan Kota Melaka ni sebab para Maiswara bila dia sampai ke sini, dia duduk di tepi, waktu tu nama dia Sungai Bertam, dan dia ada anjing buruan, dan tiba-tiba anjing buruan ini ditendang ke dalam sungai oleh kancil. Jadi dia duduk bersandar di pokok Melaka, dan maka dia rasa, dia kata tempat ni sangat bertuah, dan dia menubuhkan Bandar Melaka yang akhirnya menjadi satu kesultanan besar yang bertahan lebih 100 tahun. Satu kuasa besar di rantau ini. Nak tak nak memang kancil kena datang ke Melaka, walaupun presiden dia tak sabar nak pergi ke Negeri Sembilan. Bila orang berkata apa tujuan kita buat, adakah kita ni gila idealistik? Tadi ada kawan PKR, anak muda, dia message, dia kata dia rasa kita ni terlalu agresif nakkan reform. Ketika mana saya mula terjebak dalam politik ialah kerana kita berpegang kepada idealisme tersebut. Pada waktu itu kita tak mimpi kita akan pergi jauh. Mimpi tu mimpilah, mimpi tu percuma. Tetapi saudara-saudara, kita tak rasa benda tu logik untuk berlaku. Nak tukar kerajaan pun pada tahun 20 tahun yang lepas, 25 tahun yang lepas, waktu tu benda tu rasa sangat mustahil. Saya tinggalkan kerjaya saya dulu beasiswa Permodalan Nasional Berhad, bayar balik, bertanding di Selangor. Waktu itu Selangor ni 54 daripada 56 kerusi Barisan Nasional. Ini sejarah lah. Jadi kita tak rasa benda tu mudah, tetapi kita berpegang kepada idealism. Kita nakkan sesuatu yang baru, kita nakkan sesuatu yang baik, bukan sesuatu yang biasa. Dan saya yakin saudara-saudara yang ada bersama ni adalah di atas semangat tersebut. Apa guna kita berjuang bermati-matian, tetapi kita tengok bila kita pegang kuasa, kita gagal bila diuji dengan kuasa. Sebab ujian ni pelbagai. Kadang-kadang Tuhan uji kita dengan kesusahan, dan ada kalanya diuji dengan kesusahan itu lebih mudah daripada diuji dengan kesenangan dan kuasa. Betul atau tidak? Bila kita memilih untuk melepaskan segala-galanya, betul lah, saya nak takkan minta presiden gaji pun dia tak akan bagi sebab parti baru tak ada gaji. Tetapi bila kami melepaskan segala-galanya atas kesedaran bahawa pengundi di luar sana mahukan sesuatu yang baru. The voters want something new and they want to hope again. Pengundi nak berharap, bukan soal Pakatan Harapan, tapi dia nak berharap. Dia tak nak lagi keluar mengundi sebab takut. Sekarang kita dengar DAP kata bersama masuk, pecah undi Pakatan Harapan, PAS akan menang. Kemudian kita dengar pula kelompok lain kata masuk bersama, pecah lagi undi Melayu. Saudara-saudara, setiap parti, setiap gabungan dia ada tanggungjawab nak menang undi, untuk meraih undi. Jangan salahkan orang lain. Juallah harapan, juallah manifesto anda supaya orang pilih anda.